Okay, let's go. Alright guys, aku baru je lepas rehat. Dan hari ni aku just nak kongsikan berkenaan dengan pagar yang aku baru siap ni. Tapi korang tengoklah dulu condition pagar aku yang sekarang ni. Tengok dulu. Korang nampak tak? Aku tu nak tunjuk full. Sebabnya sekarang ni rumah dia masih dalam renovation. Kemudian aku risau dengan keselamatan pagar ni. Bila kontraktor keluar masuk, lori keluar masuk, apa besi semua nak masuk lah, batu semua nak masuk lah. So aku cadangkan better aku wrapping lah. Supaya bila ada apa-apa terkena, biar dekat kawasan stiker saja ataupun dekat wrapping. So sesiapa yang rumah masih renovation, aku akan buat macam ni. Korang boleh tengok ni. Ini aku buat dalam 2 layer je lah ni. Sebabnya pagar ni besar. Wrapping pun hari ni pun aku bawa 1 wrapping saja. So bila aku pakai semua dah rata dah wrapping tu. Dah habis. So minta maaf lah, aku buat dalam 2 layer je macam tu. Alright. So itu saja. Gerak lu Papa Roger. Sas. Let's go. Alright guys. So aku nak pergi ke set yang kedua. Alright. Go. Gerak lu Papa Roger guys. Woo!